Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini 9 hari bulan Februari 2026, saya diberi peluang sekali lagi untuk datang menziarahi tempat yang dikenali dengan Yanadex, yang mana di sini ada kebesaran Tuhan, iaitu api keluar daripada batu 24 jam satu hari beribu-ribu tahun yang lepas. Jadi apabila kita tengok api itu, saya teringatlah sebuah hadis yang kata disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu asyifa fi salasa, syurbatul asal wal hijamah wa kayatu bin nar wa anha ummati anil kayy. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya rawatan itu berdasarkan kepada 3 perkara. Pertamanya ialah madu ataupun honey. Yang keduanya ialah hijamah ataupun bekam. Yang ketiga ialah waqiyatu binnar, guna api. Wa anha ummati anil kayy. Tetapi Rasulullah SAW telah nasihatkan kepada umatnya bahawasanya dia larang umatnya mengguna api dalam rawatan. So kalau kita melihat kepada sebuah punya kitab, iaitu Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, mentafsirkan wa anha ummati anil kayy, bermaksud dia larang kita guna api dalam rawatan sekiranya kita percaya bahawasanya api merupakan asyafi, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu haram. Tetapi kalau kita percaya bahawasanya api merupakan satu alat atau means ataupun kaedah untuk rawatan, bukan asyafi, yang asyafi sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dibenarkan. Jadi disebabkan api itu mempunyai kuasanya tersendiri, jadi kita dapati ramai di kalangan masyarakat terdahulu, terutamanya yang dikenali dengan penganut kepada agama Majusi, menubuhkan sebuah agama dan menyembah ke api. Dan di sini ada satu punya museum, tunjuklah sejarah-sejarah yang berkaitan dengan agama Zoroastrianism, iaitu penganut menyembah kepada api. So yang ni lah kita kaitkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa apabila masyarakat mahu membunuhnya, dia guna api untuk bunuh Nabi Ibrahim, dan api itu alhamdulillah menjadi satu mukjizat Nabi Ibrahim kerana sejuk, jadi sejuk, tidak panas. Kalau tidak dapat membakarkan Nabi Ibrahim. So alhamdulillah dengan kuasa Allah SWT, jadi api itu menjadi sejuk, dan api secara tabiatnya adalah panas. Seperti api yang ada di belakang saya ini, yang berada dekat Yanadex, memang panaslah. Memang panas, dan saya difahamkan api ini dah terbakar semenjak beribu-ribu tahun yang lepas daripada batu. Daripada batu, dan dia bakar di tempat itu saja, tempat lain dia tak bakar. Walaupun hujan, dia tak mati api itu. Jadi bagi saya, api merupakan satu kejadian Allah SWT, dan mempunyai kuasa dan mempunyai keunikan itu tersendiri. Dan kita sebagai manusia, khalifah Allah SWT, pandai menggunakan api untuk developkan the nation atau negara yang kita ada. So kita dapati sekarang semua itu guna api dalam usaha untuk memajukan sebuah negara, termasuklah konsep what we call elektronik punya electrical punya train. Kita guna elektrik dalam punya kemudahan seharian kita, termasuklah kereta api dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.